Hai kawan-kawan, nama saya Syamil Tan Siro. Saya bersekolah di edukasi Sepang 4. Saya murid tahun 2. Saya suka membaca buku cerita. Tajuk cerita saya yang suka ialah Sang Kancil Mengira Buaya. Sang Kancil ingin menyeberangi sungai untuk memakan buah jambu. Tetapi di dalam sungai ada banyak buaya. Sang Kancil pun panggil semua buaya keluar. Sang Kancil pun lompat ke seekor buaya. Sang 1, 2, 3 ketuk. 4, 5, 6 ketuk. Apabila tiba ke nombor 82, Sang Kancil sudah sampai di seberang sungai. Makan buah jambu. Wah, sedapnya. Nilai moral yang ada dalam buku ini ialah cerdik dan pandai sangat penting untuk menyelesaikan masalah. Terima kasih. Bye-bye.